Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada memberitahu bahawa orang-orang yang bijak adalah orang yang banyak mengingati mati. Mengapakah Nabi SAW mengatakan perkara ini dan bagaimanakah caranya untuk kita mengingati mati? Dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Riwayat Ibnu Majah. Jelas di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang paling cerdas atau bijak adalah yang paling banyak mengingati mati dan bersiap sedia untuk kematian. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa mengapakah orang yang banyak mengingati mati adalah orang yang bijak, ini adalah kerana mereka sedar bahawa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan oleh kerana itu mereka telah mempersiapkan diri dengan membawa bekalan amal soleh seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak untuk masuk ke dalam syurga. Bijaknya orang yang banyak mengingati mati akan menghalang diri mereka dari melakukan kezaliman ke atas makhluk yang lain, kerana mereka tahu di akhirat kelak mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang telah mereka lakukan. Bijaknya orang yang mengingati mati dapat menghilangkan rasa tamak dan dengki kepada orang lain. Sebagai contoh, jika mereka melihat orang lain mendapat rezeki yang melimpah ruah semasa di dunia, mereka tidak akan merasa iri hati dan cemburu, kerana mereka tahu bahawa rezeki yang melimpah ruah seperti kekayaan dengan rumah yang besar dan kereta yang mewah adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Alhamdulillah. Bijaknya orang yang mengingati mati juga akan membuat persediaan dari segi urusan hartanya kepada ahli keluarganya yang hidup, di mana apabila dia meninggal dunia, ahli keluarganya seperti isteri atau anak-anak tidak merasa terbeban selepas kehilangannya. Sebagai contoh, seorang suami yang menjadi tulang belakang kepada keluarganya telah membuat caruman di institusi kewangan dengan meletak isteri sebagai penama pertama, dan apabila dia meninggal dunia, maka duit tersebut akan dapat kepada isteri, dan ini akan sangat meringankan beban yang dihadapi oleh isteri dalam membesarkan anak-anak, dan secara tidak langsung juga arwah akan mendapat ganjaran pahala walaupun telah meninggal dunia, oleh kerana wang yang dicarum itu digunakan oleh isteri dan anak-anak dalam meneruskan kehidupan. Alhamdulillah. Bagaimanakah pula caranya kita mengingati mati? Kata Nabi SAW adalah dengan menziarahi kubur, kerana dengan menziarahi kubur akan membuatkan kita berasa insaf dan ingat kepada kematian. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ziarahlah kubur kerana ia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayatnya juga dapat mengingatkan kita kepada kematian, seperti dalam ayat surah Al-Anbiya ayat ke-35 bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa tidak ada pengecualian dalam kematian. Kita semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasai mati. Manusia, malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan pasti akan merasai mati, dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia dengan kesusahan dan kesenangan. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apabila kita mati nanti hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Allahu Akbar. Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat ke-35. Akhir sekali, tentang bagaimanakah caranya untuk kita mengingati mati adalah sentiasa muhasabah dan berfikir bagaimanakah kita akan mati dan bilakah kita akan mati. Dengan muhasabah ini akan membuatkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap sedia dalam menghadapi kematian. Allahu Akbar. Kesimpulannya, sahabat semua, mengapa Nabi SAW mengatakan orang yang bijak adalah orang yang banyak mengingati mati adalah kerana mereka telah bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan bekalan amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Alhamdulillah. Oleh itu, sahabat semua, semoga kita banyak mengingati mati agar kita menjadi orang yang bijak
Amin ya Allah.